Hari ni hari Sabtu, tak ada nak buat apa, keluar pun tak. Jom kita servis aircon ni. Minor service lah, major service selalu orang panggil orang kan. Ni minor service aku nak buat sendiri. Adalah saya beli barang-barang sikit. Time dah kita nak guna. Kita yak dulu. Tu. Cover lah. Ni macam ni. Tok cover. Sekejap lagi ayak-ayak. Kotak tu dah nak lalu. Dia lalu dalam plastik ni. Pastikan kat bawah ni duduk elok macam ni. Macam tu. Okey, lepas tu buka. Okey, buka sampai atas sampai dia boleh sangkut. Macam ni. Filter ni kena bawa keluar. Ni, dua filter ni. Ini bawa keluar, kita bawa keluar dan basuh. Senang je, cabut. Ui, tebalnya. Guna hari-hari memang tebal. Okey, kita basuh sat. Sembok. Nampak tak? Nampak tak dia tulang habis habuk tu. Macam ni je. Macam tu je. Lepas tu jamuk sampai kering. Itu saja. Inilah barang-barang yang aku beli tu untuk cuci aircon. So, aku tak try sebenarnya. Kalau okey nanti aku letak kat bag. Boleh tengok lah. No? Ini dia punya motor, adapter. Yang ni pipe yang akan masuk dalam baldi tu. Baldi tu. So, dia sebenarnya boleh je pakai kepala pipe biasa. Cuma sebab rumah bilik ni jauh. Nak pergi ke pipe ayam tu. So, kita pakai wireless lah. Sebab memang benda ni macam tu. Dan ni dia punya pipe. Dia punya pipe. Dia punya penembak dia lah. Dia sharpshooter. Jadi kita try lah. Kalau okey. Kalau tak okey, aku cakap tak okey. Okey? Okey, jom kita pasang. Terus sekali ambil adapter, cuk sini. Adapter ni sebenarnya mana-mana pun ada. Mana-mana boleh pakai lah. Okey. Kita cuk. Then pipe ni cuk kat sini. Betul ya? Okey, macam tu. Pipe ni pula cuk kat sini. Yang ni yang akan masuk dalam baldi. So dia sedut air dari sini, keluar masuk pipe ni, keluar kat sini. Jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tembak nampak dia tengah sedut air. Macam tu. Nampak? Ui, kuat lah dia punya ni. Kita ni sikit main dia punya. Kuatnya. Boleh tahan kuat lah. Okay, nice. Berbaloi lah beli benda ni. Tak ada benda ni nak basuh kereta pun boleh. Sebab aku tak rasa dia pakai air yang banyak. Kita buka sikit. Lupa, aku tak sembok air sajalah. Aku beli dia punya pencuci aircon ni. Cuma ni bukan paid review, jadi aku tak mau tunjuk brand dia. Okey. Tembak. So kita tunggu sampai buih dia habis. Lebih kurang 15 minit macam tu. Okay, dah lebih kurang 10 minit, 15 minit. Nampak sabun dia pun dah cair. Dah menitik masuk dalam ni. Okay, jom kita cuci. So macam tu je cuci dia. Dan kita tunggu dia kering, baru kita pasang balik filter. Yang penting jimat penggunaan air. Tadi aku isi dekat ni. Dia guna dekat ni. Okey. Jimat. Sementara tunggu aircon tu kering, filter dia kering. Review aku, barang ni okey. Untuk memudahkan kerja. Tak ada masalah sangat. Cuma ada
Setiap barang tu orang kata ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Kelebihan dia, macam aku cakap tadi, dia bagi wayar panjang, dia bagi pipe tembak ayak sturdy macam ni, okey. Cuma kelemahan dia tadi, bila aku nak cabut ni, ni dari sini ni kan, walaupun aku dah tutup Swiss kan, nampak tak? Satu ada bukan leaking ayak lah. Nak lap satu hal, okay, tak apa, kita lap benda basah, kita lap, tak ada masalah. Lagi satu, better kalau cabut dalam bilik ayak. Sebab bila aku cabut tadi, dia ayak tu kecil, jadi tak syok sikit buat kerja lah. Tu antara kelemahan dia lah. Hal lain-lain tu macam ni dia macam just letak je, nampak tak syok sikit kan. Tapi boleh lah, bukan tak boleh. Lepas tu kena jauhkan sikit lah benda ni daripada elektrik. Takut percik kena hak ni habis. Nak simpan nanti pun dia macam tak ada beg, simpan plastik macam tu je. So macam tu lah. Kalau nak boleh klik ada beg. Tu je. Okay, bye.